apa? Kita main bola dulu. Lepas tu sambung main kereta lumba. Betul. Pandailah kau. Tak apa. Kita main bola dulu. Lepas tu sambung main kereta lumba. Betul. Pandailah kau. Sedapnya bau. Macam kenal bau ni. Sedapnya bau. Macam kenal bau ni. Dah agak dah bau kuih raya. Awalnya akak buat kuih raya. Puasa pun belum lagi. Sedapnya bau. Eloklah. Boleh rasa nanti. Awalnya akak buat kuih raya. Puasa pun belum lagi. Sedapnya bau. Eloklah. Boleh rasa nanti. Buka elok-elok. Buka elok-elok. Sedapnya. Kuih apa ni kak? Tak pernah nampak orang jual. Sedap sangat. Kuih apa ni kak? Tak pernah nampak orang jual. Sedap sangat. Betul. Kau berdua bagi makan apa saja. Kau berdua bagi makan apa saja. Semuanya sedap. Tolak batu dengan kayu je. Semuanya sedap. Tolak batu dengan kayu je. Kalau batu dengan kayu boleh makan, mesti diorang kata sedap juga. Kalau batu dengan kayu boleh makan, mesti diorang kata sedap juga. Tapi kenapa? Kuih ni memang sedap. Rasalah. Tapi kenapa? Kuih ni memang sedap. Rasalah. Sedap. Sedap kan? Resepi kuih ni Ros yang buat sendiri. Sedap. Sedap kan? Resepi kuih ni Ros yang buat sendiri. Wah, pandai akak. Boleh jual ni. Memang itu rancangan akak bulan puasa ni. Wah, pandai akak. Boleh jual ni. Memang itu rancangan akak bulan puasa ni. Akak nak ambil tempahan kuih raya banyak-banyak. Oh, sebab tu akak mula buat dari sekarang. Akak nak ambil tempahan kuih raya banyak-banyak. Oh, sebab tu akak mula buat dari sekarang. Kesian akak. Diamlah. Kesian akak. Diamlah. Apa dah jadi? Tak ada apa. Apa dah jadi? Tak ada apa. Akak jatuh dalam lumpur, Pak. Gelak Jaga korang nanti. Akak jatuh dalam lumpur, Pak. Gelak, Jaga korang nanti. Ish. Nasib baik tak cedera. Jatuh kat mana? Ish. Nasib baik tak cedera. Jatuh kat mana? Dekat kawasan pokok besar yang tumbang tu. Pokok besar tumbang? Pokok besar yang kat hujung kampung tu? Dekat kawasan pokok besar yang tumbang tu. Pokok besar tumbang? Pokok besar yang kat hujung kampung tu? Pokok kenangan upah tu hebat bomba. Laju diorang buat kerja. Sekejap je pokok tu dah tak ada. Pokok kenangan upah tu hebat bomba. Laju diorang buat kerja. Sekejap je pokok tu dah tak ada. Sedih, Opa. Pokok besar maknanya dah lama ia hidup. Sedih, Opa. Pokok besar maknanya dah lama ia hidup.
Boleh dikatakan umur pokok tu sebaya dengan orang tua di kampung ini. Boleh dikatakan umur pokok tu sebaya dengan orang tua di kampung ini. Sama umur dengan Opah juga ke? Ya, begitulah. Sama umur dengan Opah juga ke? Ya, begitulah. Sekarang, pokok kenangan tu dah tak ada. Semuanya hilang dari pandangan. Kenapa? Sekarang, pokok kenangan tu dah tak ada. Semuanya hilang dari pandangan. Kenapa? Opah sedih. Pokok kenangan dia dah tak ada. Oh. Opah sedih. Pokok kenangan dia dah tak ada. Siap. Mutu, nah nasi lemak. Udah. Siap. Mutu, nah nasi lemak. Udah. Dari mana ni? Aku pergi tengok tapak pokok kenangan yang tumbang tu. Dari mana ni? Aku pergi tengok tapak pokok kenangan yang tumbang tu. Terasa sayu pula bila tengok dah tak ada. Ya loh, saya pun ada rasa sikit sedih. Terasa sayu pula bila tengok dah tak ada. Ya loh, saya pun ada rasa sikit sedih. Dulu itu pokok kita tanam sama-sama. Kita sama-sama main situ. Banyak suka dulu. Dulu itu pokok kita tanam sama-sama. Kita sama-sama main situ. Banyak suka dulu. Sekarang sudah kosong. Terima je lah. Sekarang sudah kosong. Terima je lah. Tak usah sedih-sedih. Pokok tu pun dah tua. Dah sampai masa untuk tumbang. Tak usah sedih-sedih. Pokok tu pun dah tua. Dah sampai masa untuk tumbang.